Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Razin dalam satu temu bual khas yang membincangkan tentang bagaimana bahan digital menjadi pemacu utama dalam transformasi TVET, memperkasa pendidikan negara. Dalam era revolusi industri 4.0, pendidikan teknikal dan vokasional semakin berkembang pesat. Penggunaan bahan digital telah membuka lembaran baharu dalam meningkatkan kualiti latihan kemahiran di institusi TVET. Bersama saya hari ini ialah Puan Nurhaiza binti Hazan, Ketua Program Pengurusan Perniagaan Kolej Vokasional Sultan Ahmad Shah. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. Pada pandangan Puan, sejauh manakah transformasi TVET yang berasaskan bahan digital dapat memperkasa pendidikan negara? Okay, terima kasih atas soalan tadi. TVET itu bermaksud Technical Vocational Education Training. Transformasi ini penting, boleh memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai kemahiran secara digital yang meliputi dari segi kemahiran, audio, visual dan juga simulasi. Kombinasi semua ini akan menarik lagi sesi pembelajaran dan memudahkan pemahaman kepada pelajar. Apakah harapan Puan terhadap masa depan pendidikan TVET di Malaysia? Okay. Harapan saya untuk TVET di Malaysia ini mampu dilaksanakan dari peringkat awal persekolahan, iaitu pra, sekolah rendah, menengah dan juga di peringkat IPT. Supaya benda ini selaras dan mampu mencapai matlamat TVET itu sendiri, mahu menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Nama saya hari ini ialah Encik Nur Azman bin Pacong, Guru Besar SK LKTP Senang 4. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama kami. Sama. Apakah cabaran utama dalam pelaksanaan bahan digital di sekolah dan bagaimana ia boleh diatasi? Cabaran utama kita ialah kekangan infrastruktur seperti capaian internet yang kurang stabil, peralatan digital yang terhad serta kekangan kewangan untuk menambah baik kemudahan sedia ada. Jadi bagi mengatasi cabaran ini, pihak sekolah bekerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta untuk mendapatkan sokongan dana dan memperluas akses pada sumber pelajaran digital secara berperingkat. Sejauh manakah pelibatan ibu bapa dan masyarakat setempat penting dalam menjayakan transformasi pendidikan TVET yang menggunakan bahan digital di sekolah? Pelibatan ibu bapa dan masyarakat setempat sangat penting kerana mereka menyokong usaha sekolah dari segi moral, kewangan dan kesedaran. Sokongan ini membantu memastikan pelajar mendapat kemudahan dan motivasi untuk mengikuti program TVET berasaskan digital. Penggunaan bahan digital yang paling saya sukai ialah dalam mengedit video. Kali ini saya menggunakan aplikasi CapCut. Dalam aplikasi CapCut, saya boleh mengisi suara latar dengan menekan simbol suara latar dan boleh membuat rakaman. Penggunaan bahan digital telah membuka lembaran baru. Kemudian, saya juga boleh memasukkan teks. Dan boleh mengisi animasi seperti ini. Sama saya hari ini, Puan Nurhaiza binti Hazan, Ketua Program. Kemudian video, saya pun juga boleh membuat animasi seperti Prisma Cube dan lain-lain mengikut kesukaan kita. Demikian tadi perkongsian yang amat bermakna dalam transformasi TVET melalui bahan digital. Sememangnya membawa pendidikan negara ke tahap yang lebih tinggi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam hormat.